Tiga pemusnah hidup seorang lelaki. Sebabkan saya juga seorang lelaki, maka ini pun adalah pesanan untuk saya juga dan semua sahabat-sahabat lelaki di luar sana. Tiga perkara ini telah pun memusnah, merosakkan ramai lelaki yang lain sebelum ini. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tiga perkara yang akan merosak, memusnahkan hidup seseorang. Walaupun dalam hadis ini Nabi sebut secara umum, tapi kita sebagai lelaki pun boleh ambil manfaatnya. Pertama sekali adalah syuhun muta'un, iaitu sifat kedekut yang ditaati ataupun perangai jenis sifat kedekut. Sebagai seorang lelaki, mana boleh kedekut? Nak pula dia adalah suami, dia adalah bapa ketua dalam keluarga, nafkah pun dia tak bagi, ataupun untuk keperluan atau keinginan hobi dia tak pernah berkira pun. Tapi kalau untuk isteri dan anak-anak, sangat berkira, setiap sen semua dia berkira sungguh. Ini sifat kedekut dan tak ada orang yang suka berkawan dengan orang kedekut atas dunia ini. Ada sifat macam tu, jangan pelik kenapa orang dah tak nak berkawan dengan kita lagi dah. Yang keduanya Nabi sebut, wahawan muttaba'un, terlalu mengikut hawa nafsu, macam-macam lah, nafsu makan, nafsu mata, nafsu terhadap perempuan ke apa, sampai dah tak terbendung, dah tak boleh kawal lagi dah. Kadang-kadang dah berkahwin, nak lagi dengan perempuan lain, nak lagi ada buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Ingat, dari mata turun kepada rasa. Rasa membawa kepada cuba. Yang ketiganya, wa i'jabul mar'i binafsih, iaitu dia takjub dengan pendapat dia takjub dengan diri dia sendiri. Itu sebab dia tak boleh terima nasihat orang. Kita sebagai lelaki, ketua rumah tangga pula, kena berlapang dada saat dinasihatkan, saat ditegur, saat dipesankan. Patut kita kena berlapang dada, terima dengan hati dan fikiran terbuka. Kalau lelaki-lelaki jenis kagum dengan pendapat sendiri, memang payah. Dia rasa dia yang betul, lepas dia. Dialah yang terbaik, dialah yang paling betul. Dia tak pernah salah dan tak pernah dipersalahkan. Lebih lagi kita dalam Ramadan Al-Mubarak ini, moga Allah jadikan kita sebagai lelaki yang qawwam, lelaki yang contoh dalam keluarga kita.